Hello, hi. Welcome back to my channel. And hari ni, I sebenarnya nak pergi ke outing dengan my sister. And kita nak pergi Alamanda. So, which is Alamanda, tempat mall yang our childhood mall dulu masih kecil. So, hari ni punya vlog, kita orang saja nak jalan ke sana. And apa yang upgrade, sebab I dah lama tak pergi ke Alamanda. So, it's been a year, dah berapa tahun dah I tak pergi sana. So, kali ni kita nak pergi balik. Mungkin ada kedai baru yang dah buka. And macam-macam lah yang dah bangunan baru ke, atau banyak kedai baru ke semua tu. So, I dah bersiap sekarang. Tapi, actually, I buat vlog juga ni sebab I ada challenge. And I rasa I nak buat something yang baru. I nak cakap Kelantan. Boleh tak? So, challenge I hari ni, I nak kecek Kelantan in a day, dalam 24 hours. Okay, sebab sebenarnya I sebenarnya nak cakap Kelantan tau. Tapi sebenarnya I ni dibesarkan KL. I just lahir Kelantan. IC 03. Tapi tak orang boleh, tapi tak pandai cakap Kelantan. Bukan tak pandai, boleh je cakap Kelantan, boleh je kecek Kelantan. Tapi orang sekeliling I semua dah cakap bahasa yang formal, cakap biasa je lah, tak payah cakap Kelantan, orang tak faham. I was born in Kelantan, and tapi I growing up dekat KL. So macam nak cakap Kelantan tu agak susah. Tapi kalau orang Kelantan cakap, kita faham. Okay. Tapi hari ni I nak buat challenge adalah I nak pergi cakap Kelantan for a day. And my sister pun ada juga sekali. So adik saya faham je kalau cakap Kelantan kan. So apa lagi, jumpa korang dekat Alamanda hari ni. So hari ni I nak cakap Kelantan. So nanti kalau korang tak faham, I akan letak subtitle. Or kalau I malas, kalau I rajin, I letak subtitle. Kalau tak, berapa lah korang faham lah sebenarnya apa yang I kecek Kelantan. Okay. Okay, bye. So kita kecek Kelantan from now. Tapi macam banyak lah kedai yang cepat dia kena kecek Kelantan. So tak ada mu tak kecek pasal Kelantan. Bunyi okay, kita kahwin nak pergi bapak acap. Apa saya kahwin? Saya adik saya. Bapak ke? Hot ni adik saya, hot nombor 3. Hot nombor 3. Lagi derak mata. Handsome. Hot handsome boleh DM. Hot semak. Okay, adik saya ya, hot semak-semak. Okay. Hot semak-semak boleh DM sebab dia tengah tengah cari jatah. Sebab dia sekarang dia long ni tengah sorry, tak ada gevel lagi, tak ada bunyi capak dah. Adik saya comel, jangan risau. Okay. Dia rocker sikit. Wah. Sekarang ni nak temen adik saya makan mata. Nak tubik. Nak temen adik makan mata sebab dia tak makan lagi. Sebab kita makan dah tadi. Sekarang ni kita dekat kedai Johnny Toye. Orang Kelantan panggil Toye. Ya, Toye Johnny ni memang sedap doa. Sebab dia punya kau Toye tu memang sedap. Selalu ni pukul 4.5. Ya, tok lelaki saya tak ada, okey. Tok lelaki saya pergi Bangkok hari ni. Ada kerja, kena bawa orang pergi Bangkok. Kena tinggal seumur duduk rumah. Seru pelik lah kecek Kelantan. Cringe. Sedap. Sedap dah. Kita nak pergi kat Coloris China. Sekarang ni kita pergi kat Coloris. Kita
kita nak survey-survey barang makeup. Sama lah. Barang kosmetik. By colorist. Ya. Kita tengok siapa nak beli, pakai ataupun kawin. Apa dia ni? Blush. Blush demo sudah ada. Saya adik beli kopi. Kan? Magnolia. Charming. Nak cari foundation macam hot cerah sikit. Boleh awak apa? Pilih hot mana. Kita tak tahu sangat brand apa. Pilih hot mana, hot sesuai dengan kulit muka kulit lah. muka. Harga dia berpatutan lah. Hot ni berpatutan sangat. Dekat TikTok ramai orang pakai ni. Mana hot ni? Ni brand apa ni? Natural concealer AS Which 33-4 ya saja. Murah je. 4 ya. Ni brand Korea ke? Rasa from Hong Kong, China. Ni hot ni tengah hangat di pasaran. Nampak ada selalu tubik kat FIP. Selalu tu FYP TikTok. Siapa hot suka makeup boleh ni. Tapi hot ni pun harga dia berpatutan juga. Hot mana tu? Tapi suka macam tak ada je. Yang penting hot penting. Hot penting foundation tu tak set oxidas lah macam kalau tak cepat oksidas. tak cepat oxidas macam kalau kita pakai tu tak gelap muka. Sebab kita memang muka gelap. Kalau pakai foundation memang gelap lagi. Ni apa spatula gua sha. Foundation spatula gua sha. Terus grab Weh murah. Adik dah dulu lagi demo kahwin dia dulu lagi nak beli hot ni. Gak beli ni? Ni apa ni? Tak tahu gua share untuk kuruskan muka lah, nak bagi cengkung ke. Kuruskan muka. Dapat ada hot dah becing macam Melissa ni. Kena beli. Berapa cik makeup tu? Barulah boleh ngorak jatuh. Cih. Tengok hot ni dia lucky bag lah. Lucky bag dia macam blind box. Dia macam random lah, macam kena pilih. Saya gapo lagi, Mek? Macam untuk muka kita. Dia kalau duduk dalam kedai hot ni, kedai gini memang sejam lah paling kurang. Duduk kedai hot macam ni memang sejam duduk sini. Okay, Serah nak cari sikat lah pula sebab rumah sikat kecil. Yes, sikat rambut tebal. Ya, memang Ini sesuai memang aiskrim. rambut tebal, so kena ada sikat hot tebal. Mana hot sesuai? Sekejap minta. Sekejap, ya. Massage brush. Mana? Untuk kepala. Ini comel ni hot ni. Alah pink. Tapi macam tok ni Tak gampang. tak kuat kalau nak tarik rambut hot, macam rambut tebal. Hot tu hot besar. Hot kembel. Hot ni, hot gini. Jangan beli yang macam ni. Yang ni tak best. Dia macam rambut. Ke yang ni? Kan? Tapi warna pink tak ada pula. Dia bawah ni. I lagi. Alamanda. Mak kita pergi Waktu zaman kecil-kecil more gini lah. Zaman muda. Tak berubah. Tak berubah dari kecil ke besar, dari budak sampai nikah memang gini. Memang berubah sikit. Berubah sikit. Empire. Tapi ni Christmas. Dia tema Christmas lah. Ni dia design dia decoration. Oh, gini. Sebab dia ada jumpa satu profil ni memang best gila. Comelnya. Oh Masya Allah. Ni kita nak karaoke. Kita nyanyi kiki barak. Dia tadi bayar apa orang hot kat kaunter tu fikir apa kita ni pelajar, student. Lepas tu kita bayar ikut harga student.
dapat harga student Mac ni. Tapi ni dipikir ni student. Hak ni student padahal bukan student. So dapat harga student lah, rezeki kan. So rezeki dapat buka super budak-budak, buka super budak-budak rezeki. Boleh nepu. Tapi jangan tigu jangan tigu. Jangan tigu. Jangan ajak kita ni student tapi kita ni bukan student. Dah pocik tu bi harga student. Comel laksa. Comel kan? Dia macam blind box. Ni ke 50? Agak murah je. Murah je. 40-50 je. 55 ya. Ini comel aku. Comel kalau pun semua. Banyaknya dek blind box kat sini. Dia macam kalau adik kan, adik rasa tengok. Kalau dia sakut mana ni? Dekat phone boleh. Oh god. Comelnya. Dekat laptop boleh. Patutlah orang suka main sini sebab dia macam blind box. Is that a heapers? Ni hot ni. Comel tak? Kawan-kawan tengok ni belakang. Tengok ni macam ada benda hot comel. Ada benda comel hotel. Comel hotel tunjuk betul. Okey. Panda. Kok tekan je lapu dia tubik lapu. Oh semak-semak. Cuba tutup. Tutup balik. Oh ada ni lah 3 time. 3 ada 3 kali punya level. Ni harga dia 50 ya je. 50 ya. Murah kalau nak beli kat kawan. Hak ni comel kot ni airport gini warna tapi hak ni macam Jum layar ya. Macam ni kalau pasal tak dengar macam tak sedap lah bunyi. Sedap lah gas. Tapi comel lah sini macam barai-barai dia. Macam awesome gitu. Nak punya ni. Ni shower gini. Oh, siap ada ni ukuran lagi. Betul. Oh ni comel kat ni. Sinchan. Alhamdulillah sekarang baru klik. Klik lagi kita baru dekat kereta. Kita baru dalam kereta ni. Tak klik lagi. Penat selama tak penat lajak. Penat lajak jalan saja. Boleh tak asal. Macam exercise dia. Kalau nak push. Okey, lepas tu lah ni kita nak klik dah. Klik rumah. Beli apa ni nak pergi beli makanan tak. Lepas tu baru klik rumah. Singgah mana lagi? Oh, nak beli makanan ke? Ya, awak nak beli mishwe ke ya? Ambo nak tapi mishwe-nya kat rumah awak je. Lepas tu tadi banyak jugalah pitih tubik. Pitih habis gitu je. Duk beli ni habis dah duit. Habis dah pitih. Kalau orang Kelantan duit tu panggil pitih. Kalau siapa orang tak tahu orang pitih tu apa? Pitih tu duit. Kalau shilling orang panggil sama. Sama tu 50 sen. Sama 50 sen. Tapi kalau shilling scaling. Scaling. Dia macam belajar Kelantan, bahasa Kelantan. Macam Kelantan ni bahasa English pula kena oyak susah. Bila kita sampai dah rumah Mak ni nak hantar balik lah. Mahal aja. Jadi baru 14 ya aku ayah gaji. Baru lepas beli
air gajuh. Nasi putih, air gajuh. Kedai toye tadi. Apa nak ayat gapo-gapo ko? Kita please subscribe the channel. Apa lagi? Channel. Kecil bahasa. Boleh subscribe, boleh mengfollowing channel Mek Ya, guys. Kau ni kena kecil Kelantan lah. Sebab nama Mek. Kita tubik pukul 4. Balik pukul 9. Tubik kopak balik pukul 9. Ni. Yalah, jari-jari Mek ni ada. Yeah. Dia biasa dia akak belajar, lagi sama belajar. Yes, akak balik Kelantan kan? Bila? Ya. Korang balik lambat sikit kan? Tapi korang balik waktu tu korang ada juga kan? Balik Kelantan. Balik Kuala Krai. Balik Kuala Krai. Kuala Krai. Disclaimer kita sebenarnya jarang cakap Kelantan dekat sini. Tapi cakap bahasa Kelantan adalah satu challenge. Sebab tu bunyi super bukit orang Kelantan. Bukit orang pure Kelantan. Macam bukan hari-hari Kelantan. Orang kecil Kelantan. Baby rasa serabut kalau tak call. Yalah, bahasa awak belakang. Hak penting jangan lupa subscribe, like, komen. Subscribe, like dan bagi video ni blow up. Ya. Kalau nak kecil Kelantan lagi, boleh subscribe, boleh komen lagi bawah. Okey, sebenarnya nak tunjuk lah. Tadi hak si awak tengok tu tak adalah hak ending video tadi. Kawin nak tambah sikit lah, nak tunjuk gapo dia hak kawin beli. Okey, beli hak ni. Ni macam eyeshadow lah. Eyeshadow ni memang warna kod dia ni warna macam warna nude. Macam orang tak ada lagi warna eyeshadow hak warna nude. Orang ada hak gini je. Hak gini yang warna pink. Dia macam pink sikit. Ni kod dia. Ni hak sebelum ni hak ada ni lah. Yang warna nude ni tak ada. Ni stok tadi kita pergi beli pula. Tapi warna coklat. Lepas tu sikat hak gini. Sebab kalau rambut ni memang kena ada sikat gini sebab senang. Rambut orang tebal memang payah kalau pakai sikat hak macam nipi-nipi ni payah gitulah. Okey, ni kita buka dah dia punya plastik dia. Nak buat kotak pula. Nak buka lah. Alhamdulillah. Allah. Apa kalut sangat ni? Comel lah. Okay, ni dia tunjuk lah cara-cara nak pakai dia. Macam layer lah. Dia macam lapisan eyeshadow. Belah-belah mata ni. Kalau si awak perasan lah. Ni dia warna pink. Sebab orang pakai hak ni. Hak ni memang pigmented macam senang pakai. Hak ni pula tak pernah pakai, nak try dulu. Kalau bagus, kalau memang molek, memang jadi, kita beli lagi. Memang tengok dia punya hak ni. Ini warna coklat gini. Lepas tu untuk sini. Ui! Wah, senang nak blend. Memang puas hati molek beli hak ni. So kita ada 2 set eyeshadow. Satu hot pink, satu hot warna coklat. Senang. Tak ada dah warna pink semua. Okay, kita bosan juga pakai eyeshadow semua So alhamdulillah betang. Kita pakai mic. Alhamdulillah kita dah review, kita dah buka dah. Alhamdulillah kita tunjuk dah barang apa kita beli tadi. And jam pun menunjuk kes 9.55 malam. Nak pukul 10 dah. Baru sapa tadi, baru beli nasi kedai toye. Sebab tadi lapar. Lepas pergi karaoke tadi, lepas pergi nyanyi tadi, serah lapar pula. Tadi makin dah serah habis vlog sampai sini je lah.
Sebab orang pun penat dah nak basuh-basuh muka, cuci-cuci muka, nak solat semua. Gapa-gapa orang minta maaf awal-awal. Kalau vlog ni orang tak kepeh, kalau orang buka Kelantan tak peh kan, minta maaf awal sebab memang saja buat. Memang cabare nak kecap Kelantan for a day. Kalau si awak nak dengar orang kecap Kelantan lagi, subscribe, like, share, komen. Sebenarnya sedap kecap Kelantan ni. Seru macam budak-budak, seru macam puas kecap Kelantan ni. Macam jadi diri sebenar lah kecap Kelantan ni. Kalau kita duk oyak speaking English, duk kecap bahasa kecap Melayu biasa, macam ada susunan ayat dia. Jadi payah. Kalau kecap Kelantan ni macam kita keluar, kita tubik je apa nak kecap kan. Memang nama channel ni pun nama Mek Iyah. Siapa yang tahu Mek Iyah ni memang nama Mek depan tu memang nama Kelantan orang panggil. Mek Ani, Mek Iyah, Mek Noh, Mek Ni, Mek Noah, macam-macam lagi lah. Terima kasih sebab like, terima kasih sebab komen, share, subscribe semua. Bye. Jumpa lagi si awak.